Kucing guys, mantap. Assalamualaikum guys, Kaizen is back guys untuk match day final Piala Malaysia. Apa Macam mana kau boleh ada sini? Dah dekat 2 jam kau dengan Sidai aku ni. Sidai? Sidai lah, tadi aku kan tak ikut trip kereta. Aku ikut trip aku sendiri. Kau jalan sendiri? Jalan sendiri. Demi lencana di dada. sekarang ni kita dalam match day final ni. Di antara juara bertahan Juara bertahan menentang Kuching City yang bakal membuat kejutan malam ni. Kuching City satu-satunya tim yang bermula daripada Liga Rakyat. Hari ni sampai final. Ya betul. Tak sampai 10, aku rasa dalam 10 tahun Dah lah. 10 tahun dia nak boleh Dah boleh pergi final. Maknanya tak ada benda yang mustahil dalam dunia ni. Sedangkan yang 22 tahun pun boleh champion. Apatah tak lagi payah yang bawah 10 tahun ni kan. Itu tak payah Oh, mention. Tak payah mention. Okey, sekarang kita dah sampai ke pekarangan Stadium Bukit Jalil. Fan pun dah mula ramai. Parking pun susah dapat tadi. Parking susah dapat. Terpaksa buat blok-blok parking. Blok-blok parking Okey, jadi sekarang ni korang mana yang baru singgah dalam channel ni, Jangan lupa like, share and subscribe Kaizen Swiss Studio. betul. So kalau korang subscribe, bagi kita semangat sikit lah nak buat video kan. Lagi banyak manis-manis Manis-manis Dengar-dengar hujung season ni ada benda yang lagi manis kita akan tunjukkan ke korang. Lain macam. Gempak tu kamu. Yang tu gempak. Kita dengar orang kuat daripada Johor ni Malam ni rasa-rasa macam mana bang? Saya rasa berlawanan sengit. Saya tahu yang Kuching City memang kemampuan dia sampai ke final ni memang Luar biasa. Tim yang sangat committed, berpasukan. Tapi saya rasa kemenangan pada JDT dah 3-1. 3-1 Konsisten 3-1. Confirm juga 3-1. Konsisten. Yang ni macam mana pula? Baju ada dua-dua ni. Ada Kuching, ada JDT. Tapi pilihan saya kat JDT lah. Kat JDT. So untuk malam ni saya tak minta banyak. 2-1 cukup. 2-1 cukup. 2-1 cukup. Kalau Negeri Sembilan 2-1 kocik pun lah. Betul bang. Boleh? Negeri Sembilan tu lain. Negeri Sembilan lain? Satu lain. Oh, lain. Kita bagi 2-1. 2-1. Ikut pada prestasi Kuching sekarang ni. Betul. Dah sampai ke final tu sudah orang cakap yang gelap yang terbaik. Terbaik lah, antara yang terbaik lah dekat dalam Liga Super. Untuk tahun ni. Okey, Sebab mantap. dia pun dah bagi untuk tahun depan dah bagi kat SCL 2. Betul. So predict tu kita tak 2 cukup. 2 cukup So kalau season depan Kuching main SCL 2, kita support Kuching juga sekali lah. Support Kita sokong. Kena sokong semua wakil daripada Malaysia. Wakil daripada Malaysia semua kena sokong. Okey, mantap. Baik bang. Ni abang ni. Malam ni Kuching menang. 2-1. Takkan macam tu. Boleh je tu. Boleh lah bagi lah. Sekali-sekala bagi orang lain. Aduh. So saya harap pada game malam ni adalah game yang terbaik. Game yang terbaik. So game tough. Dua-dua pasukan pun kuat. Okey. Antara nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 dengan nombor 2, betul. So jawapan saya adalah 2-1. Okey, mantap bang, mantap. Sekejap, ada soalan lain ni. Okey. Tadi kata game tough. Diorang main gym kat mana? Bukan. Maksud tough tu? Lain lah. Game tu Fight lah. kualitasnya tinggi lah. Okey, mantap. Oh, Bapak ramai siap. Ni danau kota ke Bukit Jalil? Kau tengok tu. Dekat. Danau kota ke Bukit Jalil? Aku ingatkan naik kereta je jam ni. Sampai dalam ni jam. Jalan pun jam. Lain macam aura Jangan dia jam macam. lama-lama, kaki ni nak jam ni. Ini daripada seluruh pelosok Malaysia ada ni. Seluruh pelosok Malaysia, baik dari Semenanjung ataupun Borneo. Betul. Bang, fan Arsenal bang. Fan Arsenal lah. 22 tahun bang 22 tahun Baru nampak abang selama ni hilang mana bang? Selama ni hilang tak nampak bang? Ada. Lepas menang jalan berkepak bang. Kita bersama-sama dengan fan daripada Kuching City. Mantap. Oh belum. Ada yang tinggal. So apa harapan untuk game malam ni? Menang. Anggaran berapa? 2-1 cukup. Daripada mana bang? Daripada Kuching. Bila sampai sini? Jumaat. Sama lah semua sekali. Tiket mahal? 1,300 orang ada seorang. Baiklah. Memang padu lah. Kita sanggup Janji menang Satu family. Abang hari gawai macam mana? Hari gawai? Hai kawan. Mabuk.
Okey, mantap. Hujan-hujan, fan dah mula masuk Stadium Bukit Jalil guys. Kau bila nak masuk? Relax lu. Kau duduk mana? Santai lu. Kita duduk dekat Emerald VIP. Oh, mantap. Wah, warna start masuk dah. Full house. Hujan-hujan tu memang. Nampak gaya macam full house. Betul. Nampak gaya full house. Nampak gaya macam full house. Beratur bau. Beratur. Lagi pun sikit jangan nampak ni. Kalau betul-betul kita orang jalan ni, nak naik balik. Oh, bercakap. Oh, ni jet ni dengan jet C ya. Berkejap. Okay guys, tiket premium masuk kat pintu Emerald section 201. Wih, lain macam. 201A, 201A, 201A. Lain macam. Beratur dulu guys. Naik tangga, keluar sini, jumpa dia ni. So masuk premium 150. Berjalan-jalan cek tempat duduk ni. Berjalan-jalan di tengah kota mencari teman. Sudah. So kau tak payah nak ke sana sangat, ke kiri sangat, ke kanan sangat. Kita tegak je ni Tegak. So kita kata tadi Kuching adalah salah satu tim yang baru saja ditubuhkan pada tahun 2015. Sekarang dah 16 tahun, 10 tahun, 11 tahun dah lebih kurang. 11 tahun. Hari ni diorang kat final guys. Betul. So satu tim daripada Liga Rakyat dah sampai ke final Piala Malaysia. Ambil masa juga 11 tahun ke. Betul. Kita bagilah peluang. Bagi peluang Trust the process. Start the proses lain. Betul lain. Sekarang kau tengok dalam stadium dah mula ramai. Dah hype dah, hype bila ni. Aku rasa dah ada lebih kurang 10,000 dah masuk. Dalam 40 dah ada dah. Mungkin ada lah. Mungkin 18,000 ke 20,000 mungkin dah masuk. 40 dah Tapi masuk. ramai lagi batu kat luar ni. Abang, expectation abang game ni macam mana? Abang rasa mungkin boleh ni lah tu, boleh menang lah. Boleh menang boleh menang. Abang duduk kat tempat JDT ni bang.
Lain macam ni bang. Boleh menang yang kucing. Tak apa, sama-sama kita tengok kejap lagi lah. Aku tetap dengan prediction aku lah. Yang tahu dia tahulah. 1-0, tak 1-0 penalti. So Itu je. macam aku punya prediction pun 2-1. Siapa Ada- dua, siapa dua, satu kita tengok kejap lagi lah. Tengok lagi. Siapa satu tu pun tengok lagi. Lama doh tak tengok dia. Our Mr. MVP. Oh, steady Arif. Ejek kawan dia pula patah bahu. Nampak Mr. MVP kita hari ni. Tak nampak dia basuh Dia ada dekat badan. sub. Dia duduk kat sub. Ah. Dia dah start tengah-tengah bola. So maknanya ada kemungkinan dia akan main hari ni lah. Kemungkinan lah sebab tapi dia akan duduk kat sub dulu dia lah. duduk kat sub lah. Sebab So dia pun last time dia injured dekat sini juga. waktu lawan Nepal. So hari ni dia balik juga kat sini. Mungkin akan jadi time dia start main balik. Dia start main balik. Okay guys, player-player JDT tengah warm up. Kita belum dapat lagi line up rasmi. Tapi ada Arif Aiman guys. Arif Aiman in the house. Sebelah sana player-player kucing. Nampaknya semua ada. Okey. Miau miau. Red import guys. Ya, itu dia Piala Malaysia. Ramadan. Moses. Oh, kena muka lagi si Tembi. Jap, check VR. Sabar, kata sabar lu. Racun Anes lah. Marcus Guerre. Aribas. Hidalgo. Ui, baik. Baik. Oh, 15 minit pertama dah. 15 minit pertama game sedap. Game sembang sembang. Tadi ada gol dibatalkan tadi. Gol dibatalkan. Cuma gol tak kira tadi. Sebab bola kena tangan. Tu So Faham, dah faham, ah. faham. So setakat ni memang game tengok dia attack. Tapi masih lagi kosong-kosong betul. Oh, Ferguson ni. Itu dia. Oh, lepas. Goyang Pak? Goyang ah? Abang goyang ni cakap. Ramadan tu bayar. Counter.
nampak bang? Sabar bang. Sabar. Tahu marah tu. Bang brother? Kena JDT ke? Kena eh? Nampak macam kena. Nampak je kena. Nampak je kena. Nampak je kena. Proses. Kat apa? Oh, baik Aziz. Dia dah ready awal. Dia dah training. Okey, AKC. Lambat Afiq. Bom. Tambah masa seminit guys. Time. Mantap. Baru masa pertama. 0-0. Bagi rumusan sikit bang, rumusan lepas 45 minit. Kucing City banyak nyerang lah. Banyak serang eh? Okey, kamu? Rumusan aku senang. JDT kena buat sesuatu. Sebab ada miscommunication sikit lah. Miscommunication bahagian tengah terlalu lemau. Terlalu lemau eh? Tapi sekarang ni kalau kau tengok, kucing attack kau-kau. Ya, betul. Sebab dia conquer tengah. Dia boleh attack, dia boleh main bola. Pak. Dia boleh main relax. Macam main petang-petang. Tadi ada orang pressure dia. So sekarang half time rasanya coaching jadi tu buat sesuatu lah. Dia kena buat sesuatu bahagian tengah. Bahagian tengah. And then kucing City tu kalau diorang lebihkan attacking, diorang bila bola tak ada bola, diorang main back five lah. So diorang punya tactical memang kata skill up boleh bertukar dalam satu game. Betul, aku cakap. JDT kena buat sesuatu untuk second half. Ideal memang padu lah. So sekarang ni second half time, relax tu, macam biasa. Layan, dia penyanyi gitu. Ada penyanyi kita isi burger dia, makan-makan dia. Gastrol lah nombor. Sakit-sakit. Aduh, rasa Ini pun paksa tinggal ni. Sebab masa kedua ni bang? Nampak ada gol lah. Dapat ada gol. Ada orang ada gol lah. Tapi nampak kucing yang lebih serang tadi. Baru Goyang sikit bang. memang goyang. Bang, patah dua kata. Boleh menang eh? Yakin eh? Dik, boleh menang? Mantap. Aribas angkat. Okey ref. Boxen. Come on, Mason. Arif Aiman tengah warm up guys. Ya, Arif Aiman. Baik. Belanja. Arifas. Baik. Oi. Dapat juga Aziz ni. Baik. Etamen. Siap. Apa? Siap Aribas dari lagi, sana. Aribas. Baik. Welme. Melekat. Ni antara senjata rahsia Kuching City eh. Daniel Asri. Tukar dengan nombor 2 siapa? Jimmy Raymond. Arif Aiman. Nak masuk guys. Itu dia comeback. Allah. Penalti. Penalti. Buat kata abang ni, bola tu di crossing tu, bola tu jauh daripada Ramadan. Kenapa kau tak
Keputusan ref yang bagi kat kuning. VAR tak bagi apa lagi. Dia dah lari dah kan. Linesman dah lari dah kau tak penalti tu. Confirm penalti lah. Kau bila tindakan bodoh. Apa benda dia buat lah. Tindakan bodoh. Tindakan bodoh. Tarik tu lah. Kalau dia lepas tak confirm. Tak confirm Ramadan. Sebab Ramadan dia sengit. Tak, tapi bola tu kalau ikut tutup bola tu betul tak? Betul. Dekat Taman Sarah? Dekat. Berdepan dengan Syian Azmi. Okey, Syamil Safari, Arif Aiman. Oh. Baik Arif, baik. Arif Aiman, baik. Baik. Pam. Bergson. Dia nak ambil pun. Ambil Ramadan ni. Wow. Oh. Etame. Mantap. Ini rasanya Selangor tak main hari ni. Sebab daripada tadi diorang angkat pun player Kuching tanduk keluar Woi, dapat juga si Aziz ni. Carga sikit. Aziz ni, bola one by one memang dia. Bola macam mana pun dia boleh play. Apa bola chip dia. Goyang. Nampak orang dia senyum kan. Ini betul final. Kita tengok ada 10 minit mati lagi ni. Kita tengok apa jadi. Kuching pun dah stand by. Wamo. Kuching cuba buat sesuatu 10 minit terakhir. Dalam 7 minit terakhir lah. 3 pemain dia buat masuk. Dia masuk pemain tengah, dia masuk pemain defense dia. Okey, Arif. Dapat Aziz. Aduh, baru nak tengok Arif skor. Satu lagi, Arif Aiman.
Abang buat 5 minit gol. Aku baru cakap, ini gol lah satu lagi. Pom Arif Aiman. Dia menunjukkan yang dia comeback. Dia menunjukkan yang dia balik I'm daripada back, I'm Egypt. back. Arif Aiman cakap, I'm back. Dia tadi buat tu. Mas Kejora tadi tu. Ini, kunyah. Aku bukan Sila, aku Silawati. Maknanya masa cuti banyak main TikTok. Alah main TikTok. Arif Aiman. Agung. Oh tu dengan KJ tu. Tak jadilah gol. Cancel lah. Tak kira lah, dua je. Offside. Afutan. Kan main goyang ni. Oh dah 2-0 kan main. Ah, Sama pengantin baru, Arif Aiman. selamat pengantin baru Arif Aiman, mantap. Bang muka pun dah senyum lah bang. Oi. Abang pun dah senyum ah. Tadi dah goyang. 2-0. Mantap. Wati game. Game seperti dia ada seram, dia ada sejuk, dia ada air menyirap, semua ada. Game final macam ni yang kita nak. Dah lama kita tunggu. Dia dalam masa sebelum gol tu macam ayam gol nak gol kan. Dapat penalti pun nak masuk. Ending dia satu kali. Sim dia kena satu. Tu. MVP, Mr. MVP, I'm back guys. I'm back. Dia nak bagi tahu yang dia dah kembali. Kalau untuk Piala Malaysia, Piala yang keempat berturut. Empat berturut-turut mantap IDP. So sekarang ni kita tunggu diorang nak bagi hadiah. Kita tengok diorang kat piala je. Kita tunggu diorang kat piala dulu baru kita gerak kan. So sekarang ni korang tunggu sekejap lagi. Mana yang baru singgah dalam channel ni Wak? Jangan lupa like, share, subscribe Tyson Swiss Studio. Kita tunggu angkat piala je. TMJ guys. Well done Kucing Suti. Banyak lagi benda boleh dapat lagi Terus konsisten, upgrade. Mungkin boleh jadi juara lepas ni. Mantap Kucing Suti. Baik Arif. Main sampai 10 minit. Jadi man of the match.